Perang, war house. Perang, perang ke tak perang? Perang. Perang, Kimi, perang, perang. Ini tak ada. Kimi tak ada. Kimi tak ada. Kalau ada Kimi memang perang. Pasal war house. War house. Wow. Perang, rumah perang Hah? Oh, kita nak berperang. Mana Kimi. Kita nak berperang. Pakai mikrofon tak? Jom. Ya. Oh, kita campur ni tak forward tag dengan forward dia torture ni main kat Las Vegas. Olympia dia macam ni Olympia. Dia tingginya. Besar dah tinggi. Ha? Oh, besar dah. Ni pakai apa? Pakai crossing kecil. Lawatan kita visit sampai di tempat kita. Ini lain juga. Oh, lain juga. Bagus. Okay, sampai tu kita ni dulu. Warm up pelan-pelan. Sampai tengok mesin. Tak tahu mesin nak main apa. Tapi macam nak buat chest. Ada juga ni. War house rumah perang tau. Kita nak berperang dalam gym ni. Kita nak berperang dalam gym. Oh, sedapnya. Sedap. Stretching pun dah sedap dah. Sedap. Tarik sikit. Sedap. Boleh. Ini boleh. Oh, kaki nak lipat tak boleh.
Apa ni? Macam-macam pull down machine dia ni. Oh, dia punya batang ni pun lembut ni. Apa ni, dia alloy. Aluminium ringan. Dah live dah. Minta maaf. Tengok ni. Hari ni nak buat cas belum buat lagi minggu ni. Oh mak ai, lembut dia ni. Lembut betul. Kejap. Zaid. Lembut betul lah ni. Sekejap. Lembut ni. Dia punya mesin pun lembut. Okay, kita naikkan sedikit. Lembut. Dia punya pull down ni, dia sekejap. Ni Royal Rice. Royal Rice. Rice bukan nasi Ai lembutnya. Sedap betul lah. Lembut. Berapa tu? Dia bukan pakai kabel, dia pakai belting. Nampak? Ni belting. Dia bukan pakai kabel, ni belting nama dia. Lembut dah, pull down dah. Best, boleh tambah lagi ni. Yang ini lain, ini pakai plate loaded, yang ini pakai stack. Pin loaded nama dia. Nampak tu? Pin loaded, lembut. Try. Lembut pakai ni, try. Cuba. Tak nampak. Try. Lembut. Sekejap saya bagi awak kurangkan sikit. Lain mak. Tak sama dengan tempat kita. Awak try. Okey. Cuba. Okey. Lembut. Berat tak? Lembut tu. Sedap kan? Betul. Sedap kan? Lembut tak? Lain tak? Berat dia ni belting ni. Dia bukan kabel lah. Belting dia. Wajib dapat live lah. Lembut lah. Apa kita pakai dulu? Tambah 2. Berapa dah pergi? 45 pound ke? Lembut. Dia bukan pakai kabel, dia pakai belting. Ini yang lain, itu lain. Yang ni yang biasa kan, saja tu ni. Ini pun lembut ni, alloy ni. Dapat ni letak aja ni, alloy ni. Lembut yang pakai tadi. Sedap betul lah. Nak tarik. Asal ni. Kan? Kan? Sedap oh. Sedap pakai ni. Yo. Woi. Pakai belting ni, mak. Kita beli dia punya ni. Zaman dulu pakai besi semua, sekarang dah pakai alloy. Tapi alloy ni pun sedap. Lembut. Padu lah.
Ui, no. Bag dah kena dah ni. Belum. Ini kata tak boleh super set ni, ni. Kalau main bag ni super set lah. Sebelah-sebelah dekat. 3. Untuk bag je. 1, 2. Untuk pull down ada 5. Seated row kat sini lagi. Seated row je dah sini dah. Aduh. Oh, sebelah sana High Rock Nak kan warehouse pun warehouse. Wah, perang kita perang. Mana Kimi? Perang tak perang pergi? Perang, jangan tak perang. Jap, kita warm up dulu. Oi, semua nak rasa jap. Mana? Apa nama tempat dia? Wah. Perang, war house. Perang ke tak perang? Perang, Kimi, perang. Kimi tak ada. Kimi tak ada. Kalau ada Kimi memang perang. Pasal war house. Ini tak ada plate tu. Tak ada plate pun dia dah stretch. Oi, sampai ke belakang tu Dan dia pijak. Patut dia ada pemijak dia tu. Dia tak boleh kita kan. Ini seat, ini untuk seat. Dia boleh turunkan. Dia boleh turun. Ini untuk apa dah? Turunkan. Ni. Nak turunkan. Turun naikkan. Dah. Okey. Susah juga tadi tak. Mesin baru ni. Best, memang best. Squat Buat kaki. Kita kena ada mesin macam ni kat gym. Betul. Senang untuk orang pegang macam ni. Kadang orang macam ni. Torture. Ni torture. Yang ni torture. Drop. Mak dia boleh dia boleh main sekali. Semua. Pasal dia dapat support kita punya belakang tu. Kan? Dia dapat support kan senang kan. Ni torture. Torture ni daripada Korea kot rasanya. Kata torture ke New Tech Korea punya. Tapi pernah main kat Las Vegas torture ni. Sekejap. Dah macam nak main back lah. Tapi saya nak buat chest. Saya tak buat chest lagi. Saya nak try buat ni. Sekejap. Sabar. Apa kita buat incline dulu nanti. Ini pun ada. Semua back best lah. Semua ada tak. Tapi kita belum merasa lagi. Dia boleh pegang macam ni. Macam-macam dia punya pegangan dia tu. Dia boleh belakang. Tapi macam-macam pun tau. Saya main yang sebelah ni pun dah sedap lah. Dah best lah. Azim buat kaki lah. Azim tengah buat kaki. Sekejap. Ni pad deck. Pad deck bahagian tengah itu. Sekejap. Chest decline combo. Macam New Tech. Ni New Tech. Torture.
chest. Oh ni decline. Oh dia decline combo. Decline ni bawah, lower. Yang lower. Hah? Macam berat sangat. Sekejap. Nak adjust dulu. Beratlah pula. Apa kita pakai 10 kg ni. Main kat shoulder ni. Bukan dia kat chest, dia kena kat chest tapi seat kena pandai adjust. Tak pandai adjust dia banyak bermain kat shoulder sebenarnya. Kita pump juga. Apa saya try 10 dulu. Nanti saya nak try yang kat situ pula. Tengok. Yang ni lebih smart daripada yang tu. Pasal dia nampak kursi incline. Kan. Cuma ni dia panjang sikit daripada yang tadi tu, dia pendek sikit. Tapi saya akan cuba juga. Kita tengok mana lagi best. Ini pun seat kena naik lagi ni. Dah habis seat ni. Apa? Walaupun 10 tapi kita test tu. Okey, ni lagi best daripada yang tu. Sebab apa dia punya incline dia, saya boleh adjust badan. Okey, boleh tambah plate lagi. Okey, kita bermain di sini dulu. Kita buat incline press. Right. Kita tambah plate. Baru start sikit. Jom. Sedap, ini sedap, lagi sedap dari tu. Okey. Plate sudah masuk. Okey, saya tambah 20-30 kg. Olympia guys. Saya dah sampai natural Olympia. Okey. Let's go. Ayo. Rasa daripada side lebih cantik kot. Cantik. Dan ini ke side. Wow. Aduh. Oi, padu. Best di sini, best. Bawa balik lah. Letak kat gym lah. Oi, sedap lah. Oi, senang betul. Senang betul orang pakai plate loaded ni. Mana dia punya bar dia ni pun, walaupun dia punya ni besar tapi mesin ni sedap. Compare dengan tu, ini sedap. Dia punya incline. Pasal dia upper chest, bahagian atas. Bahagian atas. Bahagian apa? Sedap lah. Padu. Kembang dah. Nampak? Best. Ini pun best ni, back ni. Back ni saya suka. Ini saya main dekat mana? Paradise Gym ni. Ini sedap ni. Dia punya row dia sedap. Terus kau ni. Dia punya row. Memang best. Okey, kita tambah lagi Bismillahirrahmanirrahim. Olympia. Oi. Aduh, dah adjust tak Bismillahirrahmanirrahim. Keras sikit pak.
Wow. Oh. Padu. Rang. Rang Kimi. Kimi lagi. Okey, kita cek air dulu. Water. Ini pun saya suka ni. Kan? Dia boleh pergi. Kosong pun dah rasa dah ni. Tarik macam ni. Okey, tarik macam ni. Kita dah pergi barbell row. Macam dumbbell row. Dumbbell row nampak. Rasa ni. Okey, dia boleh pergi apa? One arm dumbbell row nampak. One arm. One arm pun dia boleh. Lepas tu boleh duduk sini. Saya dah main dah ini. Bos saya majak saya main dekat Paradise. Gym Paradise ni ada new tech. Mesin, teknologi mesin sangat gila mesin. Weh. Daripada atas lah. Acak ambil daripada atas je. Zoom. Acak ambil dia macam ni memang dah sedap ni. Okey, incline Incline flat loaded pakai new tech machine. Let's go. Up. Okay guys. Bismillahirrahmanirrahim. Perang. Wow house. Pad. Sekejap guys. Padu lah. Sekejap, ini kena ubat jabu ni. Sedap pom. Sabar. Sekejap. Tak ada orang kan? Tak ada orang. Boleh tak? Boleh. Let's move. Lampu gym masih menyala. Perlu jatuh di lantai baja. Mimpi besar dalam dada. Aku takkan pernah menyerah. Bangun pagi sebelum matahari naik. Langkah masuk gym, fokus tak naik baik. Besi berat tapi hati lebih kuat. Setiap rap aku lawan diri yang penat. Orang nampak otot, nampak kejayaan, tapi tak nampak luka dalam perjalanan. Dari kosong, dari bawah aku naik. Sekarang dunia tengok aku fight. Rasa panas dalam otot ini, tapi aku tahu ini takkan henti. Setiap perlu jatuh ke bumi, bina legenda dalam diri. Jangan mengalah, teruskan langkah, walau badan rasa rebah. Semangat Sazali dalam jiwa, bangkit lagi walau terluka. Angkat tinggi sampai berjaya, impian ini bukan sia-sia. Dalam gym kita bina cerita, juara lahir dari derita. 10 kali dunia tunduk hormat, nama Malaysia jadi makin kuat. Disiplin besi, mental baja. Okay, so machine incline yang saya guna ni, dia punya brand pakai new tech. New tech, boleh nampak tak? New tech. Kat bawah tu pun ada new tech. Kat bawah tu pun ada new tech. Tapi nama machine ni plate loaded incline, incline. Ni dia. Dia punya plate loaded incline. Tu ada new tech. Dia punya brand new tech. Tapi memang sedap lah. Padu lah dia punya pukulan plate loaded dia memang padu, senang dan mudah kita guna pakai plate loaded. Kalau dulu pun dekat gym saya pun ada jugalah. Tapi pakai old school, zaman Arnold. Susah nak eja. Arnold Schwarzenegger kan. Tapi sekarang diorang dah buat teknologi lebih canggih, sekarang pakai plate loaded, senang dah. Zaman sekarang semua beruntung lah zaman. Tapi zaman dulu pun badan canggih dulu. Sebelum ada mesin yang lebih baik macam ni lah. Tapi kita cuma dapat merasa lah mesin macam ni. Okay, best. Sekejap, lepas ni saya cuba kurangkan. Saya nak pump je. Saya kurangkan. Sekejap, kita kurangkan sekejap.
Kita kurangkan yang ni. Satu. Ni. Kita kurangkan dia. Oh, boleh. Okey. Saja je. Saya tak nak buat apa kan. Okey, jam berapa jam, Kang? Boleh, jauh sini pun tak apa. Ha? Oi, kena cepat. Okey. Oh. Okey, kita pump ni. Bismillah. Oh, 15. 15 reps. Base. Habis lepas ni kita akan pergi sebelah ni. Berat dia pun boleh tahan. Tapi kita belum start lagi. Saya nak Fadi nak tengok. Ini pun berat ni. Berat ah. Itulah. 25. Pun dah rasa berat lah. Okay, tak apa. 20 kg pun berat. 20 kg pun dah rasa berat dah. Pak saya cari dia punya chest press yang senang. Macam ni lah duduk, cuma dia punya pegangan macam ni. Kalau yang ini dia pakai decline. Kita check lagi sekejap. Yang ini dia kurang sikit. Sekejap, saya masih survey lagi dia punya chest. Chest duduknya sekejap. Kita check plate loaded. Kita survey. Okay. Biasanya kan kalau dekat mana-mana gym tak ada plate loaded, kita akan pakai ni dia. Kita punya bench press, chest press, decline press, incline press. Ni 3 ni old school loh. 1, 2, 3 ni old school. Nampak tak? Okey, daripada bench press, incline press, decline press. Ini decline press ni untuk lower, bahagian lower, kepala ke bawah ni. Nanti kita main dulu. Zaman Arnold Schwarzenegger ni. Okay, sekarang dah ada plate loaded. Kita ke arah sana. Jom. Bawa kaki. Mana? Support. Berat. Hazim buat leg. Saya buat chest. Hazim buat leg. Kembang makin kembang. Makin kembang lah. Tinggal set dia. Ini pun kecil Hazim. Kecil dia punya ni. Dia punya ni kecil. Forward. Mak ai. Sedapnya. Lembut dah. Mak ai sedapnya. Lembut. Dah lah sedap. Dia kecil. Dia tak terlalu besar. Kecil. Baik lah tadi. Dah test dah. Ni kecil. Forward. Baik tu kecil. Pendek ke dia punya? Wah. Baik dia pakai kipas besar sedap lah. Dia pakai kipas heli atas. Kipas besar. Okey, kita nak start kita punya chest press guys. Kita kena habiskan cepat. Dapat juga. Okey, tak apa. Kita akan pakai chest press ni. Kita nak tutup ini pun.
Wow. Okey, boleh. Tapi nanti saya cuba tu. Sebab apa? Saya kalau chest press ni memang pegangan dia macam ni sedap. Kalau yang itu dia dah jadi macam ni. Tu beza dia. Apa nanti kita cuba lagi. Tengok ini. Ini 20 kg. Sama 20 kg tapi kenapa ni berat? Apa kita cuba chest press. Yang ni chest press ni dia duduk. Duduk pun sedap. Kita try yang ni pak, chest press. Okey, padu je. Woi. Boleh tahan. Sedap juga, sedap. Makan kembang. Makan kembang. Tu dia boleh gerak. Makan kembang kalau buat chest memang. Saya dah buat back, buat leg. Semalam, hari ni saya buat chest. Minggu ni dapat lah 3 body part pun dah okey. Kena main chest pun kena tricep, kena shoulder depan. Okey. Dia punya kelebihan dia cakap kelebihan plate loaded. Tak apalah, nanti saya cakap. Saya habiskan dulu, nanti saya bagi tahu. Okay. Sabar. Hoi. Sedap chest press. Best. Patut kena sebelah lagi chest press. Terangkat dah. 20 kg itu dah 30 kg. Ini 20 kg. Tapi sini lagi berat daripada situ. Heran Okay, tak apa, kita cuba ke ni. Woi. Makin ketat. Dua-dua chest press. Saya injok juga. Aduh. Chest press. So, lain macam. Sini boleh, situ boleh. Sini. Yang atas best. Yang atas ni best bang. Cuma kita kena naik sikit. 3 part. Sekejap, nanti dahsyat. Kita sambung kat sini sikit. Saja test mesin dia. Yang ni pump. Ni lain pak. Tadi chest press pakai flat, ni pakai seated nak. Padu betul lah mesin ni. 20 kg dah berat dah. Tak nak tambah dah. Kan? Betul pasal dia dah terlalu banyak dia punya hidrolik dia ni. Mungkin kot. Mungkin. Okey, last saya cuba yang tu pula. Okay, yang ni. Saya nak cuba yang ni. Yang ni dia pakai pin loaded. Okey. Tambah sikit dia. Okey. Kita mencuba yang ni pula. Tu dia. Triple saya buat. 1, 2, 3. Semua chest press. Tapi yang ni pakai flat.
chest press. Yang sana seated, yang ni pun seated. Sana seated pakai plate loaded, yang sini seated pakai pin loaded. Kembang. Okey. Okey, dengar tu dia dah cakap dah bagi tahu. Gym nak tutup. Dia tutup pukul 11. Alah. Tak apa. Sempat juga pump. Sempat juga pump. Dia tu dia dah testing kan. Okey, dah dapat tengok mesin-mesin. Okey. Puas hati dapat tengok mesin. Best. Itu pun pakai ini untuk back ni. Push. Ini boleh berdiri tau. Dia punya ni pun dah berat dah ni. Berat sangat lah. Yang itu saya suka. Yang sebelah sana tu saya suka. Sebab dia pakai row. Best, yang tu best. Yeah. 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 And wake up early, pain in my chest. I ain't calling, I get my best. Sweat on the floor, fire my soul. Every rep closer to my goal. They say quit when the road gets hard, but champions train in the dark. From nothing to legend, prove them wrong. Heart of a lion, body strong. Feel the burn, feel the pain. Every drop is power gain. Okey. Selesai dah saya punya latihan chest tadi. Walaupun dalam jangka masa yang agak terhad, tapi saya dapat pump. Dia punya daripada chest press dengan incline press pun cukup lah. Janji chest kembang tadi. Dapat buat tadi yang tak dapat. Okey, saya datang sini pun Azim bawa. Dekat mana? Dekat Wah House. Perang, jangan tak perang. Okey, perang kat gym. Okey, gym pun best. Dia pun ada pakai kipas besar-besar ni. Pakai kipas helikopter apa semua. Heli. Dia punya mesin pun mesin brand ada yang Torture, ada New Tech, ada Forward. Dan apa lagi mesin pun ada lagi. Saya tak dapat pastikan. Saya dah sebelah sikit dengan dumbbell dia. Punya dumbbell pun chrome kat sana apa semua tadi. Best. Sebelah belakang ni tempat Hyrox. Saya bukan Hyrox, saya bodybuilding. Tapi sini sebelah situ ada mesin untuk old school punya. Sebelah sini banyak plate loaded. Pin loaded pun ada. Dapat rasa pun sikit-sikit pun jadilah puas, satu kepuasan dalam latihan. Apa lagi kita nak tengok? Tadi Azim buat latihan kaki, saya buat latihan chest. Scope. Okey, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Subscribe tu. Jangan skip iklan. Tekan lonceng ting ting. Okey, kita jumpa lagi. Di lain masa dan waktu tengok kita punya video terkini, konten-konten terkini. Okey, kita jumpa lagi. Bye bye.